Anak muda pun dah mula simpan emas. Pelik tak kalau yang dah ada gaji besar masih bermula? Tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Di bawah bimbingan saya, ramai penyimpan emas terdiri daripada anak muda umur 18, 19, 20 mula melalui akaun emas public gold dengan simpanan serendah RM100 sahaja. Sebab tu mereka boleh mula awal walaupun masih student. Bila ilmu kewangan dan emas didedahkan dari muda, masa depan mereka lebih terarah dan lebih bersedia. Lainnya, kalau student pun dah boleh mula, kenapa yang sudah ada pendapatan tetap masih tunggu? Pakar kewangan seperti Tuan Azizi Ali sendiri sarankan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan dialihkan kepada simpanan atau aset seperti emas sebelum dibelanjakan. Emas pula terbukti mengekalkan nilai dalam jangka panjang dan lindungi kuasa beli. Kalau nak bina kekayaan secara perlahan tapi konsisten, mulakan dengan simpanan emas. Nak mulakan simpanan emas yang pertama, boleh rujuk ke video atau klik link bio. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.